Kita nak cek, nak tahu semua tu jantan ke betina. Tadi kita tak tahu kan. Jadi kita ikut turutan ni. Huwa mesti qala. Maksud dia seorang lelaki. Ni kita nak membawa ni. Yang ni dia panggil ghaib. Yang ni kalau dua orang dia akan jadi qala. Sebab itu bila kita tengok Quran, kan bila kita nak, ustaz tu beritahu kan, bila kita nak bertobat mengayu kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Depan dia tu ada qala, maknanya dua orang yang nak minta taubat tu, Adam dan Hawa. Faham? Apa kita faham tak kita baca? Kalau kita qala sobat kan dua orang, tak tahu ada mak. Baik, ini ada qala kan dua orang. Kalau hum qalu, apabila kamu ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un tu jamak muzakkar salim. Semua kena nampak tu. Baik. Hiya ni jadi. Hiya qalat, semut tina. Faham tak? Kalau ni Hafiz, lama-lama Hafiz akan nampak kan. Kalau dua ekor semut tina, dia jadi qalata. Dia tambah alif belakang tu. Kalau banyak semut tina, seekor pun tak jantan. Yang ni, qalu ni, semut jantan banyak, tapi dalam tu ada semut tina. Tapi kalau hunna, macam Hafiz kata tadi, semua semut tina, seekor pun tak jantan. Nak sebut apa jadi apa? Ini orang confuse ni. Dia akan jadi kulna. Tadi qaq kan, sampai tadi dia kul. Terus kena duk simpan dalam otak. Nampak? Anta, dia akan start pada guna ni, semua ikut sama ya. Jadi sini jadi kul dah. Nampak? Yang ni dua orang, dua ekor semut. Kamu duduk depan kita ni, mukhatab ni depan ni. Orang apa, second person, yang tadi third person. Okey. Dia akan jadi sama ya. Qul tuma. Antum qul tum. Qultum, bukan qaltum, qultum, kuntum kan, qultum. Anti? Ikut ya. Senang ya bahasa Arab ni. Siapa kata susah? Allah kata senang. Qultuma. Sama aja. Qultuma. Dia sama lagi. Ni qultunna. Anak? Tahu tak kan? Ni sampai kita beli Arab semua. Siapa dapat? Mengaji lama tu. Qultu. Nahnu? Qulna. Tapi tu Rabbana atina. Arti nampak macam mana kita nak tahu semua daging tina tengok ni lah. Ini dia panggil tasrif. Kalau dua orang dia akan jadi macam ni. Kalau ramai, qalu inna, apabila kamu ditimpa musibah, maka sebutlah kamu semua. Ni seekor tina ataupun seorang perempuan. Qalat ya ayyuhal malaikatu. Dia ni sahabat kita tanya ni. Pasal tengok ni ayat tadi ni nak tahu semut jantankan semut tina. Dekat dia saya pun dah jam dah lama tak tengok. Jadi macam marba jadi ya. Qalat namlatu ya ayyuhan nabi. Bila kata ya la yahtiman, dia kena sebut tu sebab dia dalam musyadah tu. La yahtimannakum, kamu takkan dipijak. Kalau kita baca takkan pijak, tapi timan pada nun tu dia punya taukid alert. Timan kamu akan pijak. Lek dia nampak
dah pijak, naik keluar pun. Nampak? Tu maksud la yahtimannakum. Nampak? Ni ayat 18. Okey. Lama tak? La yahtimannakum. Man nun ni maksud dia pijak tu dah pijak. Lenyek pula. Bukan dekat pijak saja. Ni dipanggil nun taukid. Ni nun ni. La yahtiman ni. Penekanan tu. Dah lah pijak, tekan lah lagi. Lenyek. Nampak tak? Kalau kita mengaji dia main satu feel tau. Macam ni rupanya. Kalau kita lihat, tidak kamu dipijak. Pijak tu saya tak tahu. Pijak semut tak mati. Buang kata ada. Pijak lenyek. Tentera Sulaiman. Dengan gajah. Muhad jenis heavy-heavy tu. Nampak dia di sudut kefahaman kita. Macam Afiq kita, mesti ada feel. Kita macam mesti ada feel. Jadi bila kita tengok macam ni, baru kita tahu. Oh, let's mana semut tina. Sekong. Dia kata sekong. Memang sekong lah. Ya. Kalau banyak dia akan jadi ni kulna. Ya. Formasi dia bagi arahan. Dari arahan tentera. Boleh masuk dalam salam. Kalau kita tak mengaji ni, bila belah mengaji ni baru kita boleh mengaji tafsir. Contohlah, satu di dalam bahasa Arab kan, dia satu word saja, tapi dia boleh buat satu ayat tu. Contoh dia panggil Nasara. Nasara ni makna apa? Nasrul, bisa dengar Nasrul Haq. Bisa dengar dulu silat Nasrul Haq. Nasara ni makna pertolongan. Kan? Kalau Nasrullah ataupun Nasrul Haq, Nasrullah Haq, pertolongan daripada Allah yang hakiki tu. Lelek. Kena padam. Baik. Jadi bila dia kata baik, kalau ada alif sin ta, bila kita tengok Quran kan, you tengok alif ada, lepas tu ada sin, ada ta. Kan? Contoh kita panggil ista'uz. Kan? Macam kita kata minta, macam kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim, dia panggil apa? Perlindungan lah. Perlindungan ni dia panggil alif sinta tu tadi. Kan? Macam satu lagi panggil apa? Pengampunan dia panggil. Saya punya. Kan? Kalau ada alif sinta tadi. Tak apalah. Maksud kalau ada alif sinta ni makna memohon pertolongan. Jadi macam kalau kita punya astaghfirullah kan. Mana kata dia mesti ada alif sinta tu. Dekat dia panggil tu dia panggil apa? Istighazah, isti'adzah kan. Isti'adzah macam alif sinta. Istighfar, isti'adzah. Jadi mula alif sinta tu. Istifham boleh. Istifham tu pertanyaan. Okey. Baik. Jadi bila dia kata Istihdan. Baik. Istansaru. Ni rusak ni. Sorry. Kalau kita tengok ni, dia asal perkataan Nasara. Tapi bila ada alif sinta ni mohon pertolongan. Tapi bila istansaru, kena tahu. Mereka semua orang lelaki termasuk dengan perempuan memohon pertolongan. Nampak satu word saja. Nampak? Satu perkataan. Ni mesti ramai. Ni nampak, yang ni pertolongan. Yang ni memohon kan. Yang ni macam istighfar kan, istighfar mohon keampunan. Nampak? Istighfar kan. Alif sinta tu mohon keampunan. Tapi kalau ada orang jadi dia buat satu word lah, istansaru. Maknanya ramai ni jamak.
lelaki dan perempuan. Mereka, tapi banyak kali lelaki lah disebut jamak untuk lelaki macam tadi ni. Oh, lu nampak? Oh man. Mereka semua lelaki ni memohon pertolongan. Nampak sikit panjang lah. Tak apalah, ni saja nak contoh macam mana boleh sebut kami rumah tadi. Satu ayat yang ada 3 boleh. Nampak? Istighfar. Macam mana kita ajar istighfar? Istighfar. Istighfar. Dia macam ni. Istighfaru. Memohon keampunan. Kalau astaghfirullahaladzim, memohon perlindungan. Tapi kalau macam ni, macam mana ni baca? Istisraj. Isteri. Mohon nak kahwin seorang lagi. Oh, yang ni tak nak semua. Pasal ada ni start isteri lah dalam masa jari. Okey lah. Sejam lah. Okey. Tak apa. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, berilah kami kefahaman agama ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami benar-benar mengharapkan pertolongan-Mu dan kefahaman hanyalah milik-Mu ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana-al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi